Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Ahad 17 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan sekarang ini pukul 7.40 malam, jadi sudah berubah tarikh daripada 29 Zulhijjah kepada 29 Zulkaadah kepada 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, seperti biasa lah. Sekarang ni pukul 7.40 malam, jadi seperti biasa video dari report kita untuk sesi hari ini, iaitu sesi 17 hari Ahad 17 hari bulan Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 29 Zulkaadah 1447 Hijriah dan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pasal masuk waktu kan. Okey. Dah lepas pada melepas waktu maghrib kan. Okey. Malam tadi sebab pada waktu petai kan malam mari hak sesi mari. Hak video dari petai tak mari tak? Pasal sawak video dari report kemarin saya kemarin juga tak ingat dah. Saya tunggu masuk waktu maghrib. Dah, maya maghrib lepas tu semaya isyak. Kau tunggu isyak lah, tak ingat dah buat kemarin. Kau lapar kemarin? Tak ingat dah. Lupa dah. Maknanya pada tu lah. Pada tu lah lepas maya isyak dah baru saya keluar pergi ke Kedai Fikri. Isyak baru dah. Lepas isyak tu baru pergi keluar pergi ke Kedai Fikri. Lepas tu minum malam seperti biasa, buat video dari buat apa ni, internet seperti biasa lah, aktiviti malam seperti biasa. Lepas tu balik rumah malam tadi big gau kan mari tu penat juga lah. Lepas tu balik ke rumah, balik rumah tu mengatuk juga lah, tapi tak ada mengarut dulu kan, tak ada gila layar ke Facebook apa semua, jadi sebab aku lewat juga tidur dalam pukul 1.50 pagi baru tidur. Bangun pagi tadi pada pukul 6.50 pagi, bangun mandi-mandi, makan sarapan semai subuh, kemudian makan sarapan. Lepas tu pada pukul 7.32 baru pergi ke Kedai Fikri, minum pagi seperti biasa. Lepas tu hari ni awal sikit, pada pukul 8.20 terus pergi tolak tak kerja lah. Kerja hari ni ada pemain baru pula, tambah seorang lagi pemain baru bagi yang melah. Jadi 3 orang dah melah gau seorang. Hari ni penat juga kena ni. Mukadimah tu tukar saya ni dia tolong kau aja lah. Pasal muka 3 kerja malah kan. Ada 2 pemain import tu dulu main dulu lah. Ada orang tambah seorang lagi baru bahagian malah ni. Lepas tu dia ngasain dia tu lah. Lepas tu malah lah. Bahagian malah 2 orang tu dah belah bahagian atas dulu. Mukadimah dengan 2 bit dulu. Lepas tu 5 bit lagi tu saya seorang tahu. Buat sobit 7 5 kali pula gaul pula. Jadi semua sekali total 7 bit gaul ini. Tapi alhamdulillah dah sudah lewat awal. Dia cepat buat kerja. Saya ingat kalau dalam 5 bit ataupun 6 bit hari ni. Kerana masa tu lewat awal lagi. Lepas tu bilik tu nak target nak siap suti bilik tu. Bilik tu agak besar kan. Kalau bilik tu kecil sama besar dengan bilik kemarin mungkin ada 2.5 siap dah. Tapi tadi dah ada 3.20 nah siap 3.5 siapa bagai 3.32 balik lah, pakat balik lah lah 3.32 saya balik 3.32 saya balik ke rumah. Lepas tu pergi ke mandi semaya relax kejap, semaya asar pada maghrib semaya zuhur pada pukul 3.50 petang. Lepas tu masa asar dalam pukul 4.33 dah lebih kurang asar. Lepas tu balik tu tunggu tu. Entah tunggu asar tu ngatuk apa je negara tidur. Bangun pada pukul 6.20 petang.
6.40 baru sembahyang asar. Lepas tu duk adik main Facebook gitu, adik dah ajak kan. 7.30 Maghrib 7.20, 7.30 sembahyang Maghrib. Lepas tu 7.40 minit kemudian, pukul 7.40 ni terus buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.